Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to the Wanisha Family. Hai korang. Okay, so untuk hari ini kita ada video yang kita nak buat slime. So, yang mana yang belum lagi subscribe channel ni, tolong subscribe, like, comment, share dan tekan notification. okay, turn on notification tau. Okay, so untuk slime hari ni apa yang kita akan buat, Lisha? Ini adalah bahan-bahannya. So, ini macam dia snow, tapi dia kena masuk air bagi snow tu dia. Ini incubator, dia. Ini gum. Ini gum. Okay, so kita ada dua set. Ini ada dua set So, ni set yang Mami akan pakai. Ini set yang Mami akan pakai. Tapi untuk dia punya glitter dengan snow, boleh campur lah. So, Okay. dia tak kat tengah. Mami boleh pakai. Tapi gum, Mami kena pakai yang clear punya. Aisyah akan pakai yang biasa. Okay. Dan kalau nak dia punya tambah white ni pun boleh. Ini dua-dua boleh pakai white. Okay. So, Mami tak tahu macam mana nak buat. So, Alisha kena ajar lah. So, mula-mula senang buat. Bila dah letak gam, boleh letaklah glitter ke nak letak ni. Tapi kalau ni kena campur dulu dengan air. Lepas tu lepas dah campur dengan air, kacau-kacau bagi dia dah sebati, makan sebati. Lepas dah sebati semua, baru taruh activator and then kacau sampai dia dah jadi slime. Okay. So jom kita slime. Jom. Tapi kita kena ada air untuk buat ni. Okay. Kita dah ambil air untuk ni. Tapi untuk snow je lah. Tapi kalau nak campur kat gum pun boleh dia jadi water slime sikit lah. So kita boleh buat slime apa-apa yang kita nak sejak kita start. Okay, korang budak-budak yang tak tahu nak buat slime, so ni adalah cara-caranya. So dah tak payah dah korang nak beli slime mahal kan. So korang beli je dia punya bahan-bahan dan buat sendiri, DIY sahaja. Okay, so jom kita tengok macam mana, Alisha. Kami pun kena buat sekali ya. Yalah. So jom. Mat letak kat sini je. Okay. So jom kita start. So mula-mula kita ambil gum of course. Make sure gum dah buka Buka macam ni dulu. Kita buka baru gum. Mami mesti tengok Alisha dulu. Lepas tu buka yang kat atas ni. And then tuang je berapa banyak korang. Satu botol boleh. Satu botol pun boleh Sebanyaknya jom kita tuang semua. Tuang je lah semua saat nanti tak guna. So kalau nak tuang tak? Macam tu. nak tuang semua kan. So kita buka je ni. Dan tuang. Oh, saya tak. Kita buat cara macam ni. Dia nampak macam paint Sekejap. Coklat ni kita letak luar dulu. 2,000 years later. Dia dua-dua warna pink. Cuma yang atas dia yang tak biasa lah. Kalau nak bagi slime dia lagi banyak, dia tambah white glue. Tahu? Okay. Bagi betul-betul sampai habis botol ni. Ikut korang lah berapa banyak yang korang nak letak amal. Dan Aisyah dengan Mami letak semua je pedas. Nak semua. Dah tak ada lagi. Kita dah habis. Nampak? Dah habis dah. Slime glue. So Aisyah punya sudah habis. So tutup balik. So next adalah Alisha nak letak white glue sikit. Saya nak bagi slime dia macam banyak. Kami nak letak white glue tak? Boleh lah hasil dia. Glue je. Ni baru glue je. Taruh sikit je. Nak bagi macam colour dia tak terlalu dark lah. Nak bagi dia macam light sikit. Macam light. Tak? Tutup. So Amin nak letak snow ke glitter? Glitter. Glitter. Letak dua-dua lah. Kita dua letak dua-dua. Okay. Letak glitter dulu lah. So kita taruh glitter. Jom kita taruh glitter dulu. Jangan kacau lagi tau. Tak je glitter berapa banyak korang nak. So dia jadi sini.
Kita nak letak banyak minyak. Ambil letak banyak minyak. Dari sini. Dah sikit tu. Kita nak yang snow tu pula. Aisyah ambil macam ni je. So kita letak snow tu kat sini sikit. Lepas tu letak air sikit je atas tu. Okay. Lepas tu kita share lah. Ni snow lah. Ha. Sikit je. And then kita tuang. Tuang bagi dia tak jatuh. Tak jatuh. Scoop macam tu. Ambil one scoop. Dan letak. Then tunggu dia expand. Nampak? Oh. Korang nampak tak? Korang nampak tak? Dia dah mula expand. Daripada snow tu dia macam mengembang sikit lah. So nampak dia dah jadi macam snow. Tapi tak sejuk lah tapi. So nak buat banyak lagi kan. So kita taruh banyak-banyak. Tapi saya tak nak taruh banyak sangat. Okay. Taruh air. Dan nampak dia expand. Mungkin nasi tak apa. Nasi ni tak jatuh. Air jatuh tak apa. So ni dia dah jadi snow kan. So now kita boleh letak dalam slime kita lah. So ambil minta kan. Ambil je lah banyak sangat. Ambil taburkan dekat sini. Sebenarnya snow ni dia apa function dia? Dia macam decoration je lah. Dia macam decoration je. So snow ni, glitter ni is, macam korang nak buat decoration je. Nak taruh apa dalam korang punya slime. So dah siap tu. Tapi Aisyah nak taruh glitter lagi sebab macam macam snow pula. Nak taruh glitter juga. Ni nak taruh glitter lagi. Tak. So and then baru kita kacau. Activator jangan taruh lagi. Jom kita kacau-kacau dia. Kacau je macam ni. Sampai dia macam dah mix tau. So kalau korang nak tambah apa-apa, korang boleh tambah lah apa yang korang nak. Tengok kita punya dah jadi macam colour pink. So tapi kita nak tambah white glue dengan glitter lagi. Nak tambah apa ke? Pink nak buat macam-macam. Ini macam pelik. Sebab kami tambah semua. Tak apa, slime macam mana pun boleh. Just Kacau dia macam ni. dia nak dia jadi macam light pink. So kita tambah white glue. So lepas tu glitter memang tak nampak tapi boleh tambah lagi. Nak tambah lagi glitter. Nak tambah glitter ni. Kita tutup. Ni baru tambah. Ni baru akan nampak bentuk glitter dia. Saya nak tambah white glue lagi sikit. Dia macam lembut sangat lah. Memang dah akan lembut tu kan dah. Tak tahu dah activate lagi. Rasa Aisyah nak tambah air sikit sebab saya nak dia jadi macam bagus. Dia dah sebati dah. Sebelah. Dari sini kan dah sebab dah. So sekarang kita buat sini dulu. Letak kat sini. Nah kita boleh letak
Buat tur. Ini slime activator. Buka macam ni. Then tapi tak apa. Tak apa. Sekarang just tuang je. Tuang sikit-sikit tak. Macam ni kan? Ya, tapi suka tak kena lubang. Tuang je. Macam ni. Tengok Alisha. Tengok Alisha. Tuang je berapa banyak. Tapi kena sikit-sikit. Jadi pandai. Tak banyak sikit tak apa. Tapi sebab slime dia banyak, so kita just kacau. Okey dah cukup. Nanti boleh letak lagi. And then kacau. Sekejap. Kacau kan. Bila just kacau kan. Bila korang nampak dia macam dah mula nak jadi tu, maksudnya dia jadilah tu. Tapi kalau dia cair balik tu, kena taruh activator lagi. Tunjuk punya kat kamera. Sini kan? Macam ni. Just kacau je sampai dia jadi macam tu. Sambil kacau tu, tambah activator. And kalau korang nak tambah glitter ke ataupun apa-apa decoration yang korang ada, korang boleh tambah. Dan bagi dia jadi macam ni. Nanti tengok Mami punya dah nak jadi dah. Macam ni ya guys. Apa yang buat? Tambah je. Kalau activator habis tak apa. One eternity later. Charger. Ya, kena taruh activator banyak. Bila dia dah jadi macam sticky gila, lepas tu dia macam melekat, maksudnya dah nak jadilah. Bila dah jadi macam konsisten macam ni, maksudnya dah nak jadi. And tambah activator sikit je lagi. Ni kacau. Ke mana? Dia mula-mula sekarang. Nampak dia dah mula jadi dah. Part ni kalau korang nak guna tangan boleh je. Korang kena saya pegang. Kalau dia still rasa gam, tambah activator sikit. Alamak, nampak sikit. Tak apalah. Sikit je activator. Dah mula jadi. Dah mula jadi. Nampak? Alisha punya dah jadi macam ni. Dia maksudnya dah jadilah tu. Tu Amir ada gam lagi sikit ni. Nampak? Dah jadi macam sekat satu tempat je. Sekejap. Masih nak tambah lagi. Nak tambah lagi. Nampak tak? Bekas tu daripada kotor automatik jadi bersih balik. Sikit. Jadi tapi dia masih sikit. Kena taruh activator lagi. So, kita nak keluarkan ni jap tapi kena letak kat macam something yang macam rata. So, jap sabar. Tu dah jadi lah tu. Tapi ikut Amir lah nak letak lagi ke tak. So, kita dah ada jumpa benda rata. So,
Korang boleh keluarkan slime korang yang letak kat benda rata ni and gaul dengan tangan pula. Oh, Mami tak nak guna tangan. Tak apa dulu. Mami dah siap dah. Okay. Jadi dah. Keluarkan letak sini. Letak kat sini. Tak apa, tangan kotor boleh basuh. Hati kotor tak boleh basuh. Dah, siap. Betul? So gaul dengan tangan. Then kita letak activator. Sekejap. Jadi kan? Korang macam ni lah caranya nak buat slime DIY. Korang kena pandai balance kan. Taruh activator, taruh glue dia. Nampak? Satisfying. Cuba gang. Dia agak sticky tapi korang just kena main sampai dia tak sticky. So adik-adik dekat rumah kalau tak tahu macam mana nak buat, macam ni cara dia, okey? Cuba yang Mami punya pun. Sekejap. Ni Mami punya taruh activator. Sticky ni Mami punya. Mami first time buat. Tak adalah dia macam tak berapa jadi sangat. Okey lah tu, dia tak pecah. Kan? Pas. Boleh lah. Pas kan? Taruh activator lagi kat sini. Sikit je. Okay dah. Nampak sticky-nya. Lebih blue Tak tahu. Takut. Okay, by the way korang kalau buat ni, make sure jangan cuba makan tau. Buat je. Lepas tu kena ada pengawasan orang dewasa. Jangan saja-saja ambil lepas tu buat sendiri tau, bahaya. Dia dah siap, cuma sticky lah. Dia kena macam main lah Mami. Yang tak. Yang ni dah tak sticky dah. Belum. Yang ni dah tak sticky dah. Sticky sikit dah. Okay. So itu je sahaja video kita hari ni. Kita buat video buat slime. Cara-cara nak buat slime DIY. So harap adik-adik terhibur dan korang boleh try juga buat. And kalau okey nanti make sure ada activator, dan kalau jadi korang komen jadi, okey. Jadi siapa-siapa yang adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa like, subscribe, share, comment dan tekan notification. And now tangan saya dah penuh kan. Okay, jadi kita jumpa dalam next video. Bye-bye.